Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam channel saya, masih channel yang sama. Tadi video tadi tu saya buat pada pukul 5.20 5.22 ni dah. Video ni video maklumnya tadi sambungnya daripada tu sekadar maklumnya pasal tu hadiah birthday aktiviti hari ni. Okey, sekarang tu kat tu. Okey, sekarang ni masih yang sama juga, iaitu 20 Disember 2024 Masihi bersama dengan 18 Jamadil Akhir 1446 Hijriah. Okey, untuk sesi ni sekarang ni pukul 5:26 petang. Untuk sesi ni saya rasa saya nak tutup di sini hari ni lah. Pasal kalau saya nak klik pun lambat lagi tu. Pasal nak pergi kedai fikri lagi ke apa aktiviti tu. Aktiviti petang biasa lah. Masalah lah kalau nak klik balik pula. Dah berubah tarikh pula. Berubah tarikh Hijriah pula lagi. Pukul 7 lebih pula lagi. Kelai kabut pula nak buat video atau nenek setengah hujung-hujung gitu kan. Oleh kerana sini kalau clear kan boleh buat lalu sini lah. Kira sudah ini di sinilah untuk laporan tu. Daily report seperti biasa lah. Okey, jumpa lagi kita untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Malam tadi saya keluar ke kedai fikri. Keluar dah. Tak ingat dah. Nanti nak ingat balik. Itu keluar. Lepas tu balik dalam pukul 12.30. 12.40 malam. Tidur dalam pukul 2.40 pagi lebih kurang tu lah. Dekat pukul 3 tu. Dalam 2.50. 2.40 pagi. Bangun dalam pukul 6.50 pagi. Bangun mandi-mandi semai subuh hari Jumaat tak pergi semai subuh Jumaat lah, ada seperti biasa kan. Hari Jumaat dan Sabtu biasanya ada jamuan makan-makan lah di masjid tu. Tak pergi lagi ni. Lepas tu lepas sudah semai subuh ke apa tu, saya buka Facebook sekejap tengok tu TikTok sikit. TikTok sikit. Lepas tu buka tengok TikTok ke apa Facebook tu. Lepas tu balik tu pukul 8.30 tu 8.20 tu barulah saya bersiap betul ke kedai fikri, minum pagi ke apa semua tu. Minum pagi aja. Lepas tu minum pagi duduk relax mall kat lepak tu. Lepas tu dalam pukul 11.40 tu saya balik. 11.58 saya balik lah. Terus balik tu, lepas tu relax rumah sekejap, ada main game apa sekejap. Lepas tu 12.30 saya tu bersiap-siap mandi terus. Pukul 12.40 siap tu, 12.40 mandi bersiap-siap tu. 12.40 saya terus bergegas pergi ke semaya Jumaat. Lepas pergi semaya Jumaat, pada Jumaat, lepas tu saya pun lepas sudah Jumaat tu saya terus pergi ke ni, nak pergi ke itulah kat ayah nak makan nasi, nak makan nasi ayah geprik di kedai Anwar. Isteri dah rindu, dia buat ayah geprik lah, masak bakso ke apa semua situ kedai tu. Sebelah kedai ayah pusing bunuh ayah tu. Lepas tu bila dah nak pergi on the way tu, dia pun ada orang panggil. Orang duduk di gebung kan, di rumah biasa duduk orang darah dia tu. Tapi dia buat rumah sini, dia menetap sini lah pada buah ni lah dia letak. Lepas tu dia panggil, kebetulan dia ada buat makan. Tak tahulah kenduri gapo tu, wallah ala saya tak tanya ke dia lah. Mai hajak ke apa tak tahu dah. Ya cuma dia ada buat jamuan makan lah. Saya pun dia panggil makan air gula ala kat urut itulah. Saya pun makan. Sudah makan tu saya pun terus mari ke sini lah. Mari ke rumah Kak Long saya ni. Saya packing hadiah tu. Saya beli semalam tadi. Sebelum saya tak ingat tadi saya tak ingat awak ni. Apa? Sebelum saya pergi singgah ke kedai fikri tu, saya pergi beli gatu dulu. Lepas hisar tu saya pergi ke beli bagai-bagai kedai tu. Kedai Pasar Akar dulu. Pergi beli tadi. Mana bagai saya beli tadi tu saya packing sinilah. Saya packing di sini. Lepas tu saya ada review tadi kan. Lepas ada buat review tu, saya terus pergi hantar kepada tu lah. Yang saya cerita dari video saat ni.
video sebelum saat ni makluman tadi lah. Dari video tadi kan saya cerita pasal ada saya dah sampai kepada Asafia Husna tu, anak rakan Facebook saya Zamala Muhammad. Lepas tu nak pergi hantarkan anak tu, nak bagi kepada hadiah juga, birthday juga untuk anak sulung Fahmi tu. Dia tak ada, dia tak ada di rumah. Ada kau tak ada, tak tahu lah, tapi kat senyap dia tidur dari rumah tahu lah, senyap tak ada demai keluar tu. Saya pun tu lagi tengok ucap-ucap tu sebab itulah Nuriha ke anak beranak dia jugalah. Sains saya juga Azli ada miss call 4 kali. Saya pun agak-agak kat air 2 kali hak semaya ajak tadi kali, nak ajak makan-makan kali untuk Maya ajak tadi. Lepas tu saya tak pergi Maya ajak, saya pergi dengan kat daerah ragu-ragu gitu lah. Saya pergi kot jalan beda tu, tiba-tiba mak pada Nuriha tu panggil. Saya pun pergi makan. Tengok rupanya bukan semaya ajak saja, rupanya ada birthday party. Saya dimaklumkan last minute kan. Saya pun lepas sudah makan tu, saya terus pula bergegas sini pula, packing pula hadiah baru pula. Bukan hadiah baru, hadiah tak dia. Kalau saya packing dah tu kan, saya tambah sikit lah pasal ada dua orang. Oleh kerana beg kertas tu tak cukup, tidak apa, ada satu ya, saya beli 2 yang malam. Saya beli malam tu sekali dengan beg kertas tu, saya beli 2 ya. Engkau nak saya nak belinya kepada asalnya nak beli kepada Husna. So anak Fahmi so, anak Fahmi tak ada, saya ganti beli kepada Khalis lah. Khalis tu sepatutnya 27 ni dia punya birthday, tapi mak dia buat awal, Nuriha buat awal anak dia tu, Khalis tu sulung dia tu. Jadi saya pun sampai kali ni juga lah, sambil cosplay dan next week. Lepas tu sudah balik, sedang balik asar. Saya pergi pula kali kedua orang atas hadiah tu, sedang balik asar. Saya betul terus balik, masjid tu tengah semaya dah. Saya pun mai sini terus bersiap, ambil wuduk, terus semaya sini lah. Ni rumah Kak Long saya ni. Terus semaya sini ya. Pas sudah semaya ni kan, saya ada buat video tentang maklumat dah. Saya nak ada aktiviti tu hari ni, tentang ni. Lepas tu saya mikir kena buat video daily report selalu lah. Sebab nak balik tu habis dah masa mana kan, kau pakai kira balik malam balik dalam pukul 6.30 aja, lebih kurang dalam 6.30 atau pukul 7 kat lah nak balik lah. Ajak nak balik lewat sikit kan. Jadi terpaksa buat video, mengawalkan video ni lah, mengawalkan video dari report ni. Okey. So sekadar itu saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Untuk edisi hari ini iaitu 20 Disember 2024 Masehi bersama dengan 18 Jamadah Akhir 1440 Hijrah. Okey, sekali itu saja. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.